Tiga gadis ditahan selepas disyaki menunggang motosikal secara berbahaya termasuk melakukan aksi Superman di Jalan Pintasan Kuantan berhampiran Indra Mahkota. Ketua Polis Daerah Kuantan Asisten Komisioner Asyari Abu Sam berkata ketiga-tiga suspek berusia antara 18 hingga 21 tahun ditahan kira-kira jam 8 malam semalam ketika hadir memberi keterangan. Beliau berkata penahanan dibuat susulan siasatan terhadap video tular yang memaparkan sekumpulan penunggang motosikal melakukan aksi berbahaya. Hasil penelitian rakaman video, polis berjaya mengesan nombor pendaftaran motosikal terbabit sebelum menjejaki pemiliknya. Hasil surat siasat, tiga gadis terbabit mengaku melakukan aksi berbahaya itu sebelum ditahan untuk siasatan lanjut. Asyari berkata tiga motosikal yang digunakan turut dirampas bagi membantu siasatan. Beliau berkata ketiga-tiga suspek bekerja sebagai pembantu kedai dan penyambut tetamu di sebuah hotel di daerah itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 42/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu dan membahayakan pengguna jalan raya.